Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Dah pukul 1 lebih, si tiba dekat sini lah. Ada nampak kunci, nampak Along. Kunci rumah. Dah buat sebab kunci rumah tak berapa nak elok. Si pernah cerita kan ada satu kedai sebelum Selekoh tu. Kedai roti Kedik. Roti Kedik. Ni satu lagi kedai yang Siti cerita tu. Kopi lah, kopi. Dia legend macam dulu-dulu. Tengok dia punya meja kayu. Tapi dia cerita tak ingat apa nama kedai ni. Saya lupa apa nama kedai ni. Dia punya tulisan kedai pun Cina. Melayu lah dek. Kopi Cina mak tengok betul-betul dah. Apa pun nampak mak tak rapun. Kopi kedai Melayu. Memanglah kopi bila saya Cina. Dia tulis Cina sebabkan kebanyakan Chinese minum kat sini. Habis tu Melayu pun minum kat sini. Dia bukannya Cina punya kedai, Melayu punya kedai. Tanya Along yang saya tak, orang dulu-dulu dia macam Sungai Lembing juga. Dia akan tulis Cina. Ya. Sebab kopi ni orang kebanyakan dulu-dulu Chinese suka minum. Melayu tak minum. Kopi Melayu kopi lama, kopi apalah dia panggil situ pada lupa. Rasan tak Cung? Kopi Chinese. Tu nampak tak? Alisata. Legend ni. Ni dulu mana ada ni. Memang dia letak kat situ. Tunjuk benda tu mah. Gambar tu, panggung tu nampak Abdo. Wahoo. So tak nampak macam-macam kan. Memang dia letak benda tu kat situ. Ni dulu-dulu lah setiap belakang ni ada panggung tau, panggung wayang. Dululah ada panggung wayang kalau ikut kan. Dekat belakang ni. Ni dia punya staff dia lah. Tahu dah kenapa salah. Pula. Itulah akibatnya tadi masuk ambil tu dah pada ingat kita. Dengar tadi ada cakap. ke nenek tadi kan. Pagi tadi Siti ada bawa mak pergi makan sebenarnya. Lepas tu Aswad dia tak nak makan, dia makan kuih je. Lepas tu tanya nak makan apa. Dia nak beli lauk, dia nak ayam gulai. Lalas tinggal ayam gulai tu dekat situ. Abang tak bayar kan? Abang bayar ke tidak? Ajak kat Abah. Abah, apa ada bungkus ayam gulai. Lepas tu dia lupa. Nanti Abah nak ambil, Abah kata Ho lah sangat tu tinggal. Sebab tu masuk pergi dekat kaunter tadi. Ajak kat dekat Abah dalam ambil apa? Kaki-kaki. Abah kata ho. Oh, dia punya staff dekat situ. Kopi apa kat sini lah? Tu kopi tu. Kedai kopi atuk. Kopi atuk. Saya terlupa. Kopi atuk. Cina kan, Chinese kan. Dia letak je orang dulu punya tu kalau ikut. Sebab tu dia letak tu. Berapa? Berapa ringgit Ina? 28. Bodoh-bodoh gitu. 28. Bagi RM9 kau biar betul. Tak. Dia punya dia punya RM8 satu. RM8 dua, RM4 satu. RM4 satu. Apa rasa kopi? Nak balik dah. Tak kerja-kerja hari ni.